Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermula, eloklah kalau kita berkenalan dahulu. Nama diberi Muhammad Haziq bin Roswaidi. Nama saya Humaira binti Muhammad Rozi. Dan saya Nur Insyirah binti Zakaria. Nama saya Hakim Ashraf bin Hairudin. Perbincangan ialah salah satu bentuk komunikasi lisan yang berlaku apabila dua pihak atau lebih bertukar pandangan secara terbuka. Dalam proses ini, setiap individu berpeluang menyampaikan idea, memberi cadangan dan menilai pendapat orang lain. Perbincangan sangat penting dalam komunikasi lisan kerana ia membantu mencapai matlamat, menyelesaikan masalah dan melatih kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Maira, apa pandangan Maira tentang kes bullying yang seperti ini? Aku rasa benda ni sangat adil tau. Sebab cuba bayangkan orang dalam berada dekat dunia ni semua hidup dengan tenang. Lepas tu tiba-tiba orang masa bullying ni kena bullying, hidup dia sengsara macam tu daripada masalah dan akademik mereka nanti kan.